Ustaz Awan, sahabat jurulatih dakwah kita daripada PPD Pedawan, PPD Lundu, seterusnya urus setia daripada KEM dan adik-adik peserta guru novis sempena dengan kursus Mukmin Cemerlang untuk tahun 2026. Alhamdulillah hari ini kita dapat menyambung, walaupun semalam sebenarnya tajuk-tajuk tu banyak saya skip, terutama untuk kesedaran. Untuk kesedaran semalam banyak saya skip, tapi tengoklah, mungkin saya akan ulang dalam keadaan-keadaan tertentu. Hari ini kita akan masuk tajuk berkenaan dengan hubungan hubungan dengan rakan ataupun rakan sekerja. Okey, sebelum itu boleh berdiri dalam kumpulan boleh? Ni yang tak hadir ni macam mana? Memang akan hadir ke? Ada yang rakan-rakan yang tahu tak kursi kosong ni? Apa statusnya? Memang kosong? Berapa orang tak hadir? 2 orang tak hadir? Semalam memang kita ada 37 kan? Tapi yang 2 orang yang PGB ya? Okey, tak apa. Hari ini jadi kita 35. 33 itu sepatutnya. Tapi lepas pukul 12 nanti 33. Oh, lepas 33. Maknanya pagi ini 35 lah. 35. Okey, tak apa. Masih Said. Okey, tolong berbaris dalam kumpulan sekejap. Okey, ingat, bersemangat, aktif, bersangka baik, kerjasama, senyum. Boleh? Tapi sebenarnya kebijaksanaan kita mengendalikan kursus. Kadang-kadang kita tak boleh nak katakan pelajar ni tak beri kerjasama kan? Pelajar tak beri kerjasama, tapi sebenarnya kita sendiri yang tak boleh membawa pelajar kerjasama. Macam hari ni bebanan saya lah dengan Fadil Ustaz Awang nak macam mana kita nak suruh peserta-peserta semua dapat membantu menjalankan aktiviti kita dengan cepat. Baik. Oleh kerana ibu-ibu ada yang ni kan, kita tak naklah agresif sangat tapi insya-Allah boleh bagi kerjasama. Yang ustaz 3 kumpulan ke? Memang 2 kan? Okey, tak apa. Baik, kita mulakan pagi ini dengan, tadi dah doa dah. Cuma doa yang sekarang ni saya nak sambil-sambil kita menjalinkan hubungan. Kalau dalam prinsip kursus ice breaking, kalau kursus sampai 3 hari, paling kurang 6 jam ice breaking saja. Ini untuk sedikit ilmu untuk adik-adik dan ustaz-ustazah lah. Oleh kerana kita pun ustaz-ustazah yang baru kan, mungkin ilmu facilitator tu memang ada tapi dalam kursus, kalau Fesi tak berjaya dengan ice breaking, kalau peserta masih ada gap, tak berjaya kursus. Konten satu, tapi dari sudut hubungan, dari sudut rasa kan. Sebab tu semalam kita 1 jam je ice breaking. Sepatutnya ice breaking sekurang-kurangnya 2 jam. Kalau saya dengan Ustaz Awang selalulah. Tapi kalau kursus yang lebih bagus, lebih panjang, 6 jam hingga 8 jam ice breaking, macam-macam ice breaking. Dan akhirnya diistilahkan dia ada peringkat. Macam kita usrah je kan, ta'rif, takwin, tamfiz, macam itulah. Pembinaan, pelaksanaan. Dalam kita diistilahkan sebagai ice breaking, dia kena ada ice breaking yang ringan, bersalam kan. Kemudian yang makin meningkat sehingga kan istilahnya menjelekit, sehingga kan balik nanti terkenang-kenang, menangis rasa berpisah dengan kawan-kawan. Itu memang menjelekit lah. Kalau kursus bermalam sampai 3 hari kan, rasa sedih, ada benda rasa tak terbalas sebab kawan kita buat sesuatu pada kita. Nantilah kalau sempat hari ni belum lagi suruh berpangku sekurang-kurangnya bahu kan, kawan belai. Ini hubungan lah ni, sesuai juga untuk hubungan kan. Pernah sekali sambil-sambil bercerita macam training jugalah.
training lah. Ni label ustaz, orang dah cendekiawan semua ni, kira melangkah lah kan, sambil-sambil berkongsi pengalaman jadi fesi sehingga kan saya pernah bergabung dengan kaunselor-kaunselor yang hebat di peringkat negeri, digabung oleh Majlis Islam. Ada seorang kaunselor tu, suara dia suara yang kalau tersentuh hati kita, suara dari dalam. Dia pangku saya, dia belai saya, nantilah ada aktivitinya, tapi duduk di pangku betul-betul. Dia memujuk saya bagaikan seorang abang. Kalau yang lebih junior, memujuk kita bagaikan seorang adik. Kalau dia junior, kalau dia senior, macam adik lah. Dia pegang saya macam seorang abang. Ustaz, betapa beruntungnya saya berjumpa dengan Ustaz. Sehingga kan saya tak sempat balas. Saya rasa, ya Allah, rupa-rupanya manusia ni, Masya Allah. Perkara pertama yang menyebabkan kita rasa disayangi, dikasihi ialah bukan saja bahasa, tapi termasuklah gerak-geri kita dan sebagainya. Jadi pagi ni, doa tu biasalah ustaz berdoa kan. Jadi pagi ni kita cuba rapat sikit dek. Rapat betul-betul rapat. Okey, yang depan jangan bergerak, yang depan jangan bergerak. Tak, ikut ni. Bukan rapat macam ni, rapat lurus. Okey, yang depan tu depan lah. Yang belakang rapat serapat-rapatnya. Kalau budak dia macam-macam kan. Ini budak kita tak ukhuwah, rapat-rapat serapat-rapatnya. Boleh? Okey, minta izin tangan kanan, yang depan diam je lah. Yang depan diam je lah. Yang belakang tu minta izin kawan, pegang dahi. Bubun lah pegang. Nanti yang perempuan ni pula dia risau, nanti rosak tudung. Tak apalah, minta izin, letak atas tudung ke, letak dekat dahi ke. Kalau letak ubun-ubun, confirm kena tudung. Nanti macam tu pula kan. Oning tudung tu tak betul pula. Orang lelaki tak ada masalah kan. Pegang tudung. Ikut saya, kita guna wazan muzakkar lah. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah sahabatku ini ya Allah orang yang faham agamamu ya Allah, dan orang yang faham mentakwil agamamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, jatuh tangan. Lepas tu ini tambahan. Itu doa yang pernah didoakan oleh Rasulullah kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan Abdullah ibnu Abbas adalah seorang yang bijak, dan Ibnu Abbas adalah, kalau pergi ke Taif, ada kuburnya, ada makamnya, ada masjidnya kan. Kalau pergi ke Taif lah. Baik, sekarang ni masih tangan yang sama, tangan kanan. Dua-dua tangan, minta maaf pegang telinga. Minta izin, pegang telinga lah. Pegang telinga. Yang perempuan tu isyarat lah dari luar lah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah telinga sahabatku ini ya Allah, telinga yang baik ya Allah, sentiasa mendengar perkara-perkara baik ya Allah, tidak mendengar perkara-perkara jahat ya Allah. Okey, amin rabbal alamin. Minta maaf kita buat macam mengajar budak sekolah tu kan. Tak apa, kita khusus. Okey, pegang mata pula. Isyarat je. Isyarat, minta izin. Pegang kat mata. Pegang kat mata. Kat cermin mata kawan, pegang tepi-tepi ni ke tak apa. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah mata sahabatku ini ya Allah mata yang baik ya Allah, sentiasa melihat perkara baik ya Allah, tidak melihat perkara jahat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, pegang isyarat mulut pula.
Semua anggota didoakan. Okey, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah mulut sahabatku ini ya Allah mulut yang baik ya Allah, sentiasa menuturkan kata-kata baik ya Allah, tidak menuturkan kata-kata jahat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sering, terutama orang muda, gigi cantik-cantik, jaga gigi, comel, tapi kadang-kadang mulut tak dijaga. Okey, yang terakhir sekali bonus, pegang dagu kawan. Geding-geding, geding-geding. Pegang dagu kawan. Pegang sikit. Terasa kemesraannya. Geding-geding, geding-geding. Okey, pusing belakang, pusing belakang. Okey, ya bagus. Handphone tinggal dulu Okey, kali ini kita guna perempuan pula Okey, depan dia, depan dia. Depan. Okey, ready? Letak tangan, belum. Letak tangan atas dahi, ubun-ubun. Orang belakang tinggi pula Tak apa, tak apa. Allahumma faqiha fid din wa 'allimha ta'wila. Allahumma faqiha fid din wa 'allimha ta'wila. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah kawanku ini ya Allah orang yang faham agamamu ya Allah, dan orang yang faham ilmu takwil ya Allah. Okey, jatuh tangan, letak dekat telinga, sama juga. Pegang dengan penuh mesra. Kalau anak-anak sekolah lain-lain, ini guru ni ditarik-tarik minta izin, pegang elok-elok kan, pegang cuping telinga, urut-urutkan cuping telinganya, rasa kemesraannya. Jarang orang pegang telinga kita kan. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah telinga sahabatku ini ya Allah telinga yang baik ya Allah, sentiasa mendengar perkara baik ya Allah, tidak mendengar perkara yang jahat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Okay. Pegang mata. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah mata sahabatku ini ya Allah mata yang baik ya Allah, sentiasa melihat perkara baik ya Allah, tidak melihat perkara jahat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, mulut. Belai-belaikan mulut kawan anda. Terasa minyak lepas makan mie goreng. Okey Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah mulut sahabatku ini ya Allah mulut yang baik ya Allah, sentiasa menuturkan perkara baik ya Allah, tidak menuturkan perkara jahat ya Allah. Okey, pegang dagu dengan penuh mesra. Pegang janggut. Yang perempuan tak ada janggut pegang dagu. Geding-geding, geding-geding. Geding-geding, geding-geding. Terasa tak kemesraan? Okey. Okey, pegang dagu kawan. Ada mengelak, tak ada mengelak kan? Pegang, peluang orang bagi pegang dagu kan? Bukan senang okey. Okey, jatuh tangan semua. Terima kasih banyak. Okey, pusing belakang. Pusing belakang. Okey, minta maaf saya buat aktiviti macam kita buat aktiviti dengan anak-anak kan. Biasalah kita begitu sebab kalau nak buat sesuatu, sebab itulah kadang-kadang dalam nak membina hubungan dengan keluarga sendiri. Bila saya dapat kursus macam ni, awal-awal dulu anak saya masih kecil.
Saya bawa, kita belum lagi bersuap kan. Kalau ada apple, buat dalam kumpulan. Antara, apa nama yang kita sebut tadi? Ice breaking, yang kita buat juga ialah kupas apple, bagikan apple, yang sulung menyuapkan kepada rakan-rakan kan. Kemudian masing-masing suapkan juga, seorang-seorang suapkan apple dan kumpulan. Itu pun ice breaking. Dan betul-betul bila saya dapat apple, saya rasa boleh beli, tapi apple yang dihadiah mahal harganya. Kerana atas sesuatu yang baik kita lakukan, fesi bagi apple. Contohlah, balik-balik saya ajak anak-anak saya lepas semayang kan, jom duduk nak. Anak masih kecil-kecil, ayah nak buat sesuatu jarang ayah buat. Saya pun buka apple. Isteri pun sporting duduk sekali kan. Masa anak-anak kecil dululah. Saya suapkan kepada isteri dulu. Kita jarang buat khusus dengan keluarga kita sendiri kan. Lepas tu, ini tunggu hari jadi je suap mulut. Sebab tu lepas itu saya beli talam di rumah saya. Saya beli talam, ayam yang seekor tu sengaja dibelah dua. Masak, panggang, letak seekor-ekor. Letak, separuh di atas talam tu. Lepas tu sama-sama makan. Sekali-sekala hujung minggu, makan. Anak 6 orang makan sama-sama dalam talam. Sebenarnya kita jadikan modul-modul begini bukan hanya untuk kursus. Tetapi dalam waktu-waktu tertentu, kita buat, dia akan memberi sesuatu. Waktu saya di Sabah, saya masuk maktab, anak saya dah besar sikit lah. Yang paling bestnya, waktu saya pergi, ayah, gede-geding. Kalau tak sempat pun, waktu pergi kerja pun, ayah tak sempat. Anak saya bongsu lah, gede-geding je ayah, gede-geding aja. Menjadi satu yang menyebabkan kita rasa terhibur, menyebabkan kita rasa hubungan dengan anak-anak begitu selesa dan sebagainya. Orang tua pernah mengajar saya, kalau boleh diikut-ikutlah. Saya di Semenanjung dulu, ada seorang mengajar saya waktu saya masih belajar. Dia kata kalau kahwin kan, malam pertama, cuba kita ingat malam pertama tu adalah macam cerita Piramli kan. Masih ingatkah engkau di bawah lampu minyak tanah kan, contoh kan. Sebab apa peristiwa penting, buat sesuatu yang penting dan kata sesuatu yang penting supaya akan diingat pada masa-masa yang akan datang. Kan, orang akan sebut kan, ingat tak masa kita mula-mula kahwin, contohnya lah. Dia kata, lepas kita kahwin, baru kita rapat dengan isteri dekat kan, ucaplah sesuatu yang akan ingat sampai bila. Contoh, janganlah bentang ketah kerja pula atas katil kan, bentang ketah kerja. Panjang ketah kerja nak dibentang. Bukan, sekurang-kurangnya ada beberapa perkara penting yang perlu disebut. Satu, kita akan ingat tak masa kita mula-mula kahwin? Minta maaf ingat tak malam pertama? Malam pertama tu bukan merujuk kepada apa yang pernah kita sebut. Mudah kita ingat. Sampai bila-bila kita ingat. Abang pernah sebut, insya-Allah kita akan besarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang. Kalau boleh, kita takkan berpisah sampai mati. Sebut diri dulu. Disebut malam pertama. Sebutlah benda-benda yang penting. InsyaAllah kita nak pergi haji, jangan tunggu pencen. Tadi saya bang Ustaz awak, nantilah ada masa, jangan tunggu pencen. Doalah banyak-banyak. Saya ada pengalaman begini, doalah banyak-banyak. Rupa-rupanya Allah nak bagi rezeki pada kita, bukan untuk pencen. Allah suruh kita pergi ke Mekah setiap tahun. Kita je minta pencen. Kan? Contoh. Sebab tu bagi saya, sebut benda yang penting. Dan bukan malam pertama saja. Untuk anak, hari jadi satu perkara. Kumpulkan, beri nasihat. Setiap hari jadi, beri nasihat. Termasuk nenek pun dengar sekali. Menangis-nangis, nenek dengar. Kan? Lepas tu, masa anak baru datang haid, kumpul. Bagi jamuan, bagi nenek semua. Cakap sikit tentang apa tanggungjawab kita. Dah balik, bukan tunggu cikgu ustaz di sekolah cakap. Kita sendiri ustaz kan. Cakap pada anak-anak, dia dengar nasihat pada kita. Awal-awal sekali kita yang beri nasihat. Tak tunggu
nak tunggu sekolah mungkin tahun 6. Anak kita dah dara tahun datang hit kat tahun 5. Kan? Contoh, kita sendiri yang monitor keluarga kita. Begitu juga dalam peristiwa-peristiwa penting. Apatah lagi berlakunya kematian dalam keluarga kita. Panggil anak-anak. Akhirnya kita selalu komunikasi dengan anak-anak kita. Komunikasi dengan isteri kita. Antara yang menyebabkan kita selalu menjadi hubungan masalah, kadang-kadang komunikasi kadang-kadang. Isteri, para isteri yang akan jadi isteri kan, nak sebut nama suami rasa bersalah. Macam saya kan, yalah Sulaiman, contoh kan. Takkan isteri berani sebut nama macam tu. Terasa, ya Allah. Macam kita nak sebut nama Rasulullah kan, sallallahu alaihi wasallam. Nak sebut, minta maaf lah, nak beri contoh yang tak elok pun tak berani. Rasa segan, rasa ihtiram kita terlalu tinggi. Kan? Kita rasa nak sebut nama lah suami pun tak sampai hati. Apatah lagi di depan anak-anak. Begitu juga suami kan, contohnya lah. Kita akan sentiasa jaga. Akhirnya jaga benda-benda kecil begini, dia akan menyebabkan timbulnya hubungan yang halus dalam kekeluargaan kita. Bukannya dengan kata-kata yang kasar, bukannya sesuatu yang, yalah, macam kita dengan kawan-kawan kan. Mungkin kawan lain cara, masuk kepada keluarga lain cara kan. Jadi itulah antara intro untuk kita pagi ini. Dan Ustaz, mungkin kita menyanyi Ustaz nak berdiri sini boleh? Pasal lagu yang kasih sayang Ustaz. Lagu yang mula-mula hari itulah, senang cerita kita ambil mood sekejap, menyanyi sama-sama, cikgu-cikgu mengajar budak ni kan. Begitulah. Okay. Okey, kita nyanyi sama-sama sekejap Ataupun saat orang, minta maaf saat orang Okey, kembali ke tempat duduk. Kembali tempat duduk, kita nak pegang. Nak pegang, nak peluk kawan. Kan? Belum salam kan? Belum salam kan? Hari ni. Okey, kita ambil berkat selawat sekejap. Salam semula. Macam semalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Ya Nabi sallam alaika. Samad Sabarhan Sakim Allah Sakram Allah Muhammad Sahat lama nampak saya. Siapa dia? Nama siapa dia? Izzat. Izzat. Sama dengan nama Ayolah. Saizuddin. Terima kasih Ustaz. Ya. Allah saya banyak. Allah. Sadam Sifu kita. Oh, Allah Ustaz. Allah Ustaz. Allah, terima kasih banyak. Baik, teruskan sekejap. Sidak orang ustazah yang tadi yang kita cari halnya terlajak sampai ke bau. Oh, apa? Ya kami suruh sidak makan dulu Ustaz. Oh, siap. Bukan lu betul-betul Ustaz. Oh, tak dah. Ya, nervous yang kelas. Sampai ke bau. So dia makan dulu.
Yalah. Oh, nak masuk situ susah oh. Si nampak. Yalah. Pakai web pakai. Betul. Yalah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Al-badru alaina faltafat minhu budur minna husnika ma ra'ayna Okey, terima kasih Ustaz Wan. Baik, saya semalam tak buat. Hari ini saya nak buat. Semalam oleh kerana berebut-rebut kan, tak sempat saya nak salawat dan peluk semua. Ada satu perasaan saya lain. Waktu saya bawa AKP, Ustaz ni lulus semua lah. Lulus semua. Tak tahulah kalau Ustaz rasa dengan saya kan. Kalau saya peluk, ada orang yang janggal rasa dipeluk. Kalau kita peluk, orang tak rasa mesra dipeluk. Kan? Dan Alhamdulillah, ustaz-ustaz kita semua berhati lembut lah. Kan? Saya dapat rasa test seorang-seorang. Alhamdulillah. Saya bawa dengan ustaz, dengan AKP selalulah. Pernah tak saya sebut ustaz? Ada yang saya peluk tadi, dia takut dipeluk. Saya tahulah kepahaman mereka kepada kita kan. Dan kita orang agama difaham. Bukan melambangkan sesuatu yang tak elok kan. Dan memang budaya kita pun, kita berpeluk-pelukan menandakan betapa kita saling berkasih sayang dalam erti kata yang diredai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya dapat rasa mesra, lembut, ikhlas kan. Berbeza dengan anak sendiri pun berbeza kadang-kadang. Kalau kita tak betul cara kita daripada awal, jangan bila anak dah besar baru kita nak peluk, akan terasa anak kita sendiri rasa apa nama yang disebut sebagai janggal untuk dipeluk. Dia lebih suka duduk dekat ibu, betul tak? Kalau ayah lagilah janggal. Dia suka duduk dekat ibu, sementarahan ibu pun lembut. Bila anak duduk dekat dia, dia pun peluk sekali. Kan? Duduk dekat ibu kalau yang masih kecil, rasa duduk dekat sofa kan. Lembut je rasa ibu. Duduk dekat ayah pula, tepi ayah, macam-macam lagi, jauh sikit. Kalau jumpa bapak yang jenis macam tu kan. Ataupun bapak yang bagus sikit, duduk anak dekat-dekat, dia tak ada pun ambil tangan dia, peluk anak. Kan? Lepas tu pula, anak dah duduk kat dia, ya Allah bapak keras macam batu. Kan? Mak cium wangi, pipi lembut. Bapak cium keras, rasa rumput kasar. Macam-macam rasa. Banyak faktor yang anak tak suka dengan ayah. Kan? Peluk mak bau wangi, peluk bapak bau ketiak. Banyak faktor yang menyebabkan bapak kurang diminati oleh anak. Tak pandai memujuk, tak ada kata-kata yang bagus, tak ada kata-kata yang halus, tak ada kata-kata yang menyegarkan. Duduk sebelah mak, besar dah anak mak. Kan coba tengok kan orang lelaki kan, kalau timang anak kan. Saya dulu masa kecil-kecil, jaga sekejap anak dalam ayunan tu kan, uyut kata orang Sarawak. Isteri saya kata, cuba nyanyi sikit, selawat ke. Oleh kerana saya bukan Ustaz Awang lah, selawat pun suara tak cantik. Macam tu je kan.
Anak kata, mana anak nak tidur, selawatlah, menyanyi-nyanyi sikit. Saya memang tak pandai menyanyi dari dulu. Ini buat-buat je menyanyi. Kalau tak, ustazah tak menyanyi. Saya tak pandai menyanyi. Tak pandai menyanyi. Tapi kalau orang perempuan timang anak, intan payung, macam-macam dia sebut kan. Orang lelaki tak ada perasaan timang anak. Timang anak macam tu je. Anak pun tak ada senyum, tak ada apa anak kan. Orang perempuan pandai. Dia buat sesuatu sehingga kan anak rasa seronok. Sebab tu jangan heran. Anak rapat dengan ibu. Kenapa? Ibu pandai menjaga hubungan dengan anak. Bapa memang selalu keluar. Bapa memang tugasnya jarang di rumah. Tambah lagi bapa memang tak nak rapat dengan anak. Sebab itulah anak menjadi jauh dengan ayah dan sebagainya. Okey, sama-sama kita pegang tangan. Pegang macam ni lah. Pegang macam ni lah. Okey. Kata ustaz semalam, tak dapat yang lain pun, ukhuwah itu pun jadilah. Ustaz Awang kata, Ustaz suruh menangis Ustaz. Tak apalah Ustaz, masa ni nantilah tengoklah lepas ni dekat sikit, dekat sikit. Dekat sikit dek. Ustazah dekat sini Ustazah. Dekat sikit, dekat sikit. Dia terlalu jauh nanti. Jauh sangat jauh. Okey, cukup. Dekat sikit, dekat sikit, dekat sikit. Okey. Okey, mulakan kita nyanyi sama-sama. Yang tak pandai menyanyi pun nyanyilah. Okey, Syed. Okey, sama-sama. Kuat sikit. Siapa boleh kuatkan bunyi? Dalam ke? Sama-sama kita nyanyi kuat. Saya sebelah sana, Syed. Ama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu Ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Di sisi perjuangan ini senang diarungi, bertambah murni kasih Ilahi. Padamu Allah ku panjatkan doa agar kasih sayang kita padamu teman, ku pohon sokongan pengorbanan dan pengertian. Telah ku ungkapkan segala-galanya. Lama ini ku cari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Syukur kini padamu Ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Okey, selesai. Masih sempat ke pangkal jalan Tak apa, tak apa. Tak apa, hanya di sisi perjuangan ini senang diarungi, bertambah murni kasih Ilahi. Padamu Allah ku pohon restu agar kita kekal bersatu. Padamu teman
kesetiaan telah kuungkapkan segala-galanya, itulah tandanya kejujuran kita. Cari-cari jalan yang sejati buat menemani perjuangan suci. Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasama Ustaz Ustazah, adik-adik sekalian. Tepuk tangan semua. Okey. Okey, sila duduk, sila duduk. Baik. Okey, Zaid. Baik. Tadi dah kita buat doa. Kalau disebut sebagai membina hubungan, dah terjalin dah hubungan, cuma kita nak patternkan apa yang ada dalam hubungan yang sempat kita ambil, selain daripada apa yang dah disebut oleh Nabi dan apa yang disebut dalam Al-Quran. Jadi kita patternkan. Kalau kamilah dalam perasa, kita ambil nilai-nilai yang baik dalam membina hubungan ini, dinamakan sebagai cut apple A. Termasuk tadilah caring, understanding, trust dan seterusnya lah. Kalau nanti kita tengok apa yang terkandung dalam ini. Baik, sebelum itu cuba kita tengok ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya nak ambil kesimpulan di sini apa yang malaikat kata tentang manusia. Ketika Allah menjadikan manusia itu sebaik-baik makhluk dan dijadikan sebagai khalifah, apa kata malaikat? Qalu ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ini kata-kata yang ikhlas daripada malaikat. Kan? Kata-kata yang ikhlas daripada malaikat. Dan apa yang malaikat sebut itu memang itulah ciri-ciri manusia. Kata malaikat, kenapa manusia diangkat menjadi khalifah? Sedangkan manusia sifatnya bermusuh-musuhan, suka merosakkan, menumpahkan darah. Allahu Rabbi. Kadang-kadang kita terfikir yang terlalu jauh. Israel dan Palestin, kan? Melambangkan manusia yang merosakkan dan dirosakkan, perosak dan dirosakkan. Tapi kita tak perasan kadang-kadang dalam rumah kita sendiri. Pernah saya dengar, kalau dengar yang biasa-biasa tidak, ini adalah dari seorang peguam ketika kami dilantik oleh Majlis Islam lah, tentang menjadi konsultan keluarga. Ada taklimat daripada seorang lawyer daripada Selangor. Dia kata ada kes penceraian berlaku. Yang saya dengar, yang saya ingat ada dua. Satu, picit ubat gigi, Colgate kan, picit ubat gigi, rupa-rupanya bukan perkara kecil. Yang suami picit sukati, ataupun terbalik, saya tak ingatlah. Yang isteri pula skema, ataupun mungkin isteri picit sukati nak cepat kan. Pak isteri banyak lagi kerja di rumah, dia picit lah mana-mana pun. Tapi suami jenis semalam. Influence, steadiness, apa satu lagi? Bahasa Inggeris tak ingat sangat lah. Compliant. Jenis orang compliant ni, kalau orang lelaki, memang dia terlalu tinggi dia punya. Susun kasut seakan-akan disukat.
Simpan baju, ada plastik, ada plastik, ada plastik. Mungkin isteri picit Colgate suka hati, suami atur balik. Kan biasa picit macam tu kan, nak cepat-cepat picit je, betul tak? Kalau ingat cerita ni, lepas ni selalu jadi orang yang suruh penuh balik atas. Saya selalu kadang-kadang nak mandi subuh kan, picit atas. Tapi tak adalah sampai, siapa picit ni? Dah kita 2 orang je dalam tu, mestilah isteri picit kan. Akhirnya rupa-rupanya picit-picit Colgate tu menjadi jurang dalam komunikasi, menjadi asbab untuk bertengkar dan bermusuh. Akhirnya bercerai. Babnya ini lawyer tu cakap pasal ubat gigi. I try you pasal ubat gigi. Satu. Yang kedua, suami fed up dengan isteri fed up dengan suami. Tak flush tandas. Antara disebut yang menyebabkan isteri tak suka dengan suami, suami saya cerdak, setiap pagi tak flush tandas. Akhirnya isteri jadi mual, tak suka. Kononnya lah kan, kadang-kadang mungkin asbab kecil menjadi asbab yang besar. Banyak. Sebab itulah betul kata malaikat, bahkan apatah lagi dalam perkara-perkara yang besar, persoalan tanah, persoalan harta benda, bukan sahaja suami isteri, adik-beradik, semua manusia berantakan kalau kita tak bina hubungan yang dengan baik. Betul lah kata malaikat, tetapi Allah pertahankan manusia. Inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Manusia mempunyai kelebihan yang tak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Next step. Teruskan panjangnya. Okey, ini sekejap. 3 analogi sifat manusia. Kalau kita tengok di sini, Allah jadikan di muka bumi ini banyak tanda-tanda dan kebesaran Allah untuk kita berfikir. 1 carrot, 2 telur, dan ketiga adalah kopi. Carrot macam mana? Ketiga-tiga benda ini diletakkan dalam air yang sedang mendidih, dibiarkan 15 minit dalam air yang mendidih. Asalnya carrot keras, asalnya telur dalamnya lembut, inside dia lembut. Dan biji kopi ataupun serbuk kopi asalnya hitam. Okey, bayangkan ketiga-tiga benda ini dimasukkan dalam air yang menggelegak selama 15 minit. Mungkin tak perlu lama sangat pun. Kalau air menggelegak, telur cukup 3 minit. Betul tak Ustazah? Ni Ustazah tera masak. Yang well done, yang betul-betul masak berapa minit? 7. Saya ikut Ustazah lah 7 minit. 7 minit. Kalau air dah menggelegak baru letak telur kan. 7 minit. Betul kan Ustazah? Kita ikut Ustazah lah kan. Kita tahu makan je. Baik. Bayangkan selepas 15 minit, ambillah lebih lama lah 15 minit. Adik-adik sekalian 15 minit. Apa yang berlaku? Carrot yang keras tadi menjadi lembut. Dalam telur tadi yang kita makan tadi, sini rupa-rupanya budaya makan telur pagi-pagi kan. Telur tadi asalnya lembut menjadi keras di dalamnya. Di luar tu memang keras lah, dalamnya menjadi keras kan. Dan serbuk kopi dimasukkan ke dalam air yang panas. Wow, saya antara penggemar kopi. Kalau saya pergi ke Mekah, susah kan, kalau terutama pergi haji, berukuf di Mina 3 malam kan, termasuk Muzalifah 3 malam tu, nak berbaris beli kopi, panjang barisan. Teringat dengan kopi, kalau ada kopi panas, berjaga-jaga malam ni sedap. Sehingga terfikir-fikir kopi, selalu dipikir kopi. Ada orang kata makin tua makin suka minum kopi. Tak tahulah. Baik, siapa yang minum awal kopi dah tua awal lah maksudnya. Baik, saya dulu bukan saya minum kopi tapi dah tua-tua ni suka minum kopi. Bayangkan kalau manusia seperti carrot, kita ringkaskanlah. Baru masuk bekerja, turun awal ke sekolah. Sebelum pergi bekerja, beli lengkap pakaian, stokin semua lengkap sekali dah. Kasut beli dah.
Esok nak kerja, Masya Allah, langkah macam perwira pergi ke sekolah. Penuh yakin, penuh smart, penuh dengan. Saya teringat saya interview. Ni carrot ni, ya jenis carrot ni. Saya interview nak confirm dah. Saya tengok pakaian. Nanti interview pakai je tali leher, pakai blazer. Saya sejak kerja di jabatan, mahal-mahal saya beli blazer. Apa salahnya, kan? Ini asyik nak beli lelong je blazer. Tak apalah kalau bandel yang cantik, tak apalah, kan? Cuba satu, anak saya ajar. Saya bagi awal-awal, potong blazer. Dia nak jadi MPP, beli blazer. So dia smart, ajarkan. Dia jadi cikgu, dua-dua anak saya lelaki jadi cikgu. Kita baru pergi, semua lengkap. Dia ajar buat RPH. Saya pergi ke pensyarah maktab nak menilai. Antara yang saya dengar, betul lah penemuan saya, guru yang masih dalam training pun malas buat RPH. Di sini ada 3 orang saya rasa malas buat RPH. Baik mengaku awal, angkat tangan. Nujumat saja, kan? Saja sini semua baik ni. Tak ada yang tak buat RPH ni, kan? Kalau seminggu tak buat, tak apalah, cover 2 minggu, kan? Tapi kalau dah sebulan 2 bulan tak buat tu, tu carrot dah tu. Carrot. Dulu semangat. Tapi bila dah 15 tahun, 15 bulan, 15 minggu, dia lembek dah, tak tough lagi dah. Masa interview, pergi interview pun tak smart. Yang lelaki lah, yang perempuan standard. Yang lelaki, ustaz-ustaz, pergi. Saya tengok kasut. Berapa beli kasut? Minta maaf Ustaz, ni adik-beradik lah, kan? Beli benda lain mahal. Tak apalah, kasut beli murah tak apa. Tapi janganlah kasut tu macam dah terbuka macam speedboat yang dah lama dah, kan? Baru guru minta maaf dia, kalau ada tak ada lah ni, kalau tak ada saya sebutlah, kan? Kalau ada saya tak sebut tadi. Tengok yang paling berkilat, Ustaz Ikram, berdiri Ustaz Ikram. Ustaz Ikram berdiri. Tepuk tangan untuk Ustaz Ikram. Saya tak sempat nak kilatkan kasut. Tengok Ustaz Ikram berkilat kasut. Tak. Nak tunjuknya bagus berkilat. Sebab pelajar kita tengok tu, dari atas ke bawah dia tengok kita. Saya jumpa ada yang pakai tali leher. Ada satu kursus saya tegur, tanya Ustaz Awang, awak tali leher awak ada berapa? Kita sebagai cikgu, tali leher dah lusuh betul dah. Zaman bila awak beli tali leher ni? Minta maaf dia, ni terus minta maaf, bukan mengajar, memberi nasihat, kan? Ni sejak bila beli tali leher ni? Ada tak tali leher? Ustaz ada tali leher, Ustaz? Ada. Berapa, Ustaz? 3. Okey lah. Boleh lah. Jangan satu je, kan? Ada lagi dia gila sikit. Nanti ada setengah yang bekerja, tahu tak? Ustaz, saya lupa bila dia pakai Donald Duck. Ustaz pakai tali leher Donald Duck. Biar bagus-bagus, betul-betul padan-padan lah tali leher Ustaz. Tali leher Donald Duck. Tak salah, tak haram Ustaz. Tapi agak lucu lah, kan? Sesuai lah dengan Ustaz. Baiknya yang nampak keilmuan sikit, kan? Ustaz Izzat pakai tali leher merah. Wajib ada tali leher merah. Ada tali leher merah tak? Nanti orang kata Ustaz ni taklah berpakaian etiket sosial. Kita tak tepat dan tak tahu tentang etiket sosial. Sebab tu saya kata Ustaz Awang tadi, sepatutnya saya nak pergi pakai blazer hari ni. Tapi blazer saya semua saya tinggal kat office. Tak sempat nak pergi tengok. Pakaian. Ada yang pertama, waktu interview, saya tengok, ya Allah, pergi interview pun macam tu je. Macam manalah di sekolah. Tengok RPH. Ya Allah, sikit ni je RPH. Kalau saya gagalkan ni, layak saya gagalkan ni? Menangis nanti kalau saya gagalkan. Kita pula rasa bersalah.
Kenapa perlu digagalkan? Memang perlu digagalkan. Sebab kita dah menampakkan belum lama kita berkhidmat, dah rasa macam guru lama dah. Barulah 15 minggu. Baru 3 bulan. Baru 3 tahun. Marah ke? Marah, dek? Orang perempuan tak kena tak marah lah kan? Kalau ustazah, saya tak nak cakap ustazah banyak sangat lah. Okay, ustazah, berpakaian, penampilan, jaga kita sebagai ustazah. Anak saya sendiri saya tegur, kan? Kita mengajar agama, terutama yang muda ni lah. Jaga pakaian kita. Baik waktu kita pergi bekerja dan juga waktu kita ada aktiviti. Yang asas mesti dijaga. Kan? Macam semalam stokin, kan? Even saya tengok isteri kadang-kadang nak keluar, tak pakai stokin tak boleh keluar ni, tak ada stokin. Betul lah tu, kan? Betapa tingginya stokin pada ustazah. Begitu juga tudung kita, begitu juga baju kita, kan? Jangan marah ustazah, Marah ke? Ni sesuai ni guru baru ni. Sesuai ke saya cakap? Sesuai ke, dek? Sesuai, Alhamdulillah sesuai. Jangan kata sesuai tapi hati geram tu lah, akulah kena sindir tu. Tak ada, Ni cakap umum saja, kan? Yang baik ambil. Kalau tak betul, tak apalah, terpulang pada ustazah lah. Okay, Ustaz, ada marah Ustaz? Tak marah. Kalau marah kena jual. Jangan jadi seperti Karen. Orang Kedah, terima kasih orang Kedah, mengajar saya. Siapa Kedah di sini katakan? Sainuddin. Orang Kedah mengajar saya, orang tua. Dia kata, penampilan orang lelaki, kumis nipis, pemanis bibir, janggut kemas, penyeri muka. Tapi satu yang ujung, yang saya paling win, perut boncet, kesukaan isteri dan anak-anak. Dulu saya tak faham, sebab saya masih muda. Sweet 17, saiz 27. Umur 30 lebih, saiz masih 27. Rupa-rupanya kalau perut kempis Ustaz Nik, Ustaz Nik, kalau perut kempis, anak-anak nanti 3 orang naik atas perut tak cukup, nanti kempis saya di anak duduk, kan? Kalau perut besar sikit, boleh tahan lah, kan? Betul kata orang tua tu, perut boncet kesukaan anak-anak. Wallahu alam isteri suka perut boncet tak tahulah, baik, tak apa, tinggalkan yang tu lah. Itu sebagai satu penyeri je lah. Kumis nipis, pemanis bibir, janggut kemas, penyeri muka, kan? Perut boncet, kesukaan isteri dan anak-anak. Ingat tu. Okey, yang belum boncet tu suruh boncet sikit. Okey, baik. Jangan jadi seperti carrot. Telur pula, waktu pergi mula bekerja, masya-Allah, hati bersih. Hati suka nak berkawan. Rupa-rupanya nanti kita belajar tentang team building. Rupanya proses team building yang kita faham ta'aruf, takwin, tanfis. Rupa-rupanya dalam kita berhubung, membina hubungan, mula-mula berkenalan. Lepas berkenalan, dia ada istilah dalam bahasa Inggeris apa? Dia ada empat. Rupa-rupanya selepas berkenalan, dia mula breaking. Selepas kenal, kita makin tak sesuai. Kalau kita tak cuba sesuaikan, baru kita tahu yang rupa-rupanya kawan kita ni tak suka makan durian. Dulu berkawan, jom kita nyewa rumah sama-sama. Bila dah sewa rumah sama-sama, kawan tu pula kata, jangan naik walaupun sebiji durian. Dulu kawan, lepas tu tak naklah tahun depan sewa dengan orang lain lah. Sebab kita ni peminat durian. Bila dah semakin kenal, rupa-rupanya kita akhirnya berlaku pertembungan, berlaku perselisihan. Macam tu juga suami isteri. Mula-mula kahwin bukan main lagi, kan? Kita kata sehidup semati. Tapi bila dah kahwin, setahun, 2 tahun, 3 tahun, true colornya keluar.
Jenis sebenarnya telah kita ketahui daripada A sampai Z. Kalau orang bijak, kembali kepada tajuk kita tadi, cuba bina balik hubungan, iaitu terima seadanya kekurangan, dan yang lemah tadi cuba perbaiki sebaiknya. Masing-masing kita cuba untuk mendekatkan jurang. InsyaAllah hubungan tadi kekal abadi selama-lamanya. Kita akan bertasamuh, kita akan rasa saling toleransi. Yang lemah kita maafkan, yang lebih kita puji, yang lemah kita maafkan. Dan semua kita tidak ada yang perfect, mesti ada kelemahan dalam kita nak berhubung antara satu sama lain. Betul? Ada yang perfect di sini? Tak ada. Sebagai suami pun kita tak perfect, sebagai isteri pun kita tak perfect. Tapi telur ni 15 minit selepas berlaku dibakar, air menggelegak, mula tadi lembut, akhirnya tengah-tengah telur itu bertanduk dah kan, keluar tanduk, syaitan jin semua keluar kan. Yang masuk dalam hati kita ialah fa'alhamaha fujuraha taqwaha qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Orang yang tak polish hati dia, akhirnya wa iza salahat salahat jasadu kullu wa iza fasadat fasadat jasadu kullu. Kan, jaga hati. Telur tu macam hati kita lah. Baik, jangan jadi seperti telur. Kopi pula makin dipanas, makin dipanas. Apa istilah bahasa Inggeris? Hotter is better. Kan? Masuk air kopi, serbuk kopi, dia semerbak. Ini ustaz. Kehadiran kita menyebab surrounding kita berbau wangi. Kehadiran kita menyebabkan orang terasa aromanya dihidu oleh semua orang. Jadilah can like to coffee bean. Jadilah seperti kopi. Kita menyebabkan surrounding kita menjadi positif. Kita menyebabkan circle hubungan di mana kita berada, kita menjadi orang yang sentiasa menyebabkan perkara positif berlaku. Okey, Ustaz. Terus kepada cut apple A, Ustaz. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Okey, teruskan. Okey, cut apple A. Nilai-nilai yang perlu kita amalkan. Pertama ialah caring. Next. Menyayangi. Ma la yarham la yurham. Kan? Saya dalam bab menyayangi cuba satu Ustaz. Next. Siap. Next. The power of love. The power of love. Kita dengan perasaan cinta, umpamanya kita tengok dari sebelah sana, singa boleh menjadi kucing. Betul tak? Kita boleh menjinakkan singa, akhirnya singa menjadi kucing. Kenapa? The power of love. Tetapi sebaliknya, kalau tanpa cinta, kucing boleh bertukar menjadi harimau. Adik-adik peserta khusus yang saya kasih sekalian, kita kena bina sifat kasih sayang tadilah, baik dalam keluarga kita, kan, baik dengan anak-anak murid kita. Fikirkan macam mana kita nak sehinggakan apa-apa perkara. Saya rasa dan saya banyak berbincang di mana kita pergi bina hubungan. Bina hubungan. Katakan kita sebagai ustaz kan, tak suka benda berlaku, jangan kita terus masuk, terus menyatakan benda yang berlaku tadi salah. Kalau ada proses, bina dulu hubungan. Kalau hubungan kita baik di sekolah kita baik hubungan, insya-Allah kata-kata kita menjadi barakah, kata-kata kita sentiasa didengari. Saya nak sebut ni pengalaman di sekolah. Saya masuk bekas, saya dulu seorang pengurus kanan, masuk menjadi guru biasa. Memang terpaksa menurun diri sampai menjunam ke bawah. Minta maaf lah. Staf saya ada 10 orang sebelum saya menjadi cikgu. Staf yang memang bekerja untuk saya 10 orang. Bila saya jadi cikgu, terpaksa buat sendiri semua perkara, termasuk jadi kerani. 36 tahun umur saya menjadi guru,
terpaksa bermula daripada bawah menjadi seorang kerani. Masuk-masuk ada seorang cikgu senior.